Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Pedora Inspirecast edisi yang pertama. Saya Faiz Rushaidi selaku moderator pada hari ini. Dan hari ini kami menjemput satu sosok tubuh yang tidak asing lagi dalam kampus Sultan Mezaid ini. Satu sosok tubuh yang merupakan satu tunjang utama menggerakkan pelajar-pelajar, siswa-siswi di sini, membawa satu inspirasi kepada pelajar, dan kita membawakan saudara Al-Nazirul Mubin. Jadi saudara, perkenalkan diri saya? boleh perkenalkan diri? Okey, boleh. Jadi terima kasihlah kepada Biro Pedora dan pengerusi Biro Pedora, saudara Faiz Rushaidi, kerana telah menjemput saya sebagai, orang panggil apa? Apa ni? Jemputan panel ke? Boleh juga, mana-mana boleh saudara. Jemputan untuk bagilah untuk menjawab beberapa persoalan yang ada dalam fikiran awak. Okey. Jadi saya perkenalkan dulu nama saya. Nama saya Al-Nazirul Mubin bin Azman Zahari. Saya merupakan kelahiran negeri Perak, negeri di Taiping, dan menetap di Besut Terengganu. Maka saya mampu bercakap bahasa Kelantan lah. Kira jauh lah Mubin merantau daripada Perak ke Besut ni. Ya, saya berhijrah. Cukuplah. Okay. Pengenalan saya cukuplah. Okey. Terus. Jadi sebab kita pun sebenarnya Mubin, kita hari ni kita punya edisi pertama ni adalah episod pertama yang orang tunggu-tunggu. Jadi orang nak tahulah apa sebenarnya kita nak bawa pada hari ni. Jadi untuk tajuk hari ni pun adalah kami nak tahulah macam mana Mubin sebagai, orang kata di sini Mubin sebagai yang dipertua Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar, yang mana penting lah. Jawatan Mubin sangat besar, dan setahu saya Mubin ni daripada SEM pertama sampai SEM yang keberapa dah sekarang ni? SEM kelima. SEM kelima, tapi sampai SEM 4 ada exam kan? Ya. Kira semua SEM tu setahu saya Mubin dekan semua. Dekan lah, tapi ada dekan atas tahun je. Tapi jadi orang macam tanya lah, macam mana kan? Kita ni kadang ada orang dia dah dapat satu tanggungjawab tu, dia tak dapat nak balance kan, belajar dengan organisasi, belajar dengan sukan. Jadi nak tahulah kan, kalau bila dah pegang jawatan yang besar ni sebagai yang dipertua, macam mana ataupun apa yang nilai paling berharga lah bila Mubin bawa satu nama besar dan nak jaga nama tu dan masa sama seorang pelajar. Ini dah soalan ni? Dah soalan dah. Saya boleh jawab ni? Boleh dah. Okay, jadi yang pertama berkaitan dengan bagaimana saya sebagai seorang yang pegang jawatan dan seorang pelajar mengimbangkan masa saya di antara belajar dan memimpin. Betul. Jadi yang pertama perlu kita faham, tujuan utama kita di IPG ni. Yang pertama, sebelum pertama tu apa? Jadi betul, bila kita pegang satu amanah, maka amanah tu menjadi utama. Tetapi kita perlu tahu bahawa sebelum datangnya keutamaan amanah ini, kita ada satu lagi amanah yang penting, iaitu kita perlu belajar. Jadi betul. Bila kita dah ada faham bahawa amanah belajar lebih penting daripada organisasi, maka kita tahu cara untuk managekan masa tanpa kita memberat sebelahkan salah satunya. Jadi kita dapat balancekan. Jadi dari segi pengurusan masa, saya sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang pelajar, antara cara saya menguruskan masa adalah dengan, ni saya cerita lah, tapi saya punya ni lah, punya. Boleh. Sebab itulah kami berjemput ni. Sebab kami nak tahu apa rahsia ni. Rahsia dia macam ni. Dia tak rahsia. Dia basic je. Okey. Jadi begini. Yang pertama kita perlu jaga dalam kehidupan kita ni, benda yang pertama sekali bila kita bangun pagi adalah solat yang pertama kita lah. Jadi solat subuh. Jadi bila bagi saya dan mungkin ada orang yang pernah dah buat macam ni, bila seseorang tu menjaga subuh dia, maka seluruh hari-hari dia tu insya-Allah akan terjaga, akan diberkati. Jadi bagi saya, kalau pelajar, seorang pelajar yang dalam masa nak memimpin, maka penting sekali untuk dia jaga solat dia yang pertama, itu subuh. Jadinya macam kiranya subuh ni ataupun solat ni, jaga solat subuh ni bukan tonggak lah untuk kita sehari-hari tu nak terjaga macam tu. Tapi janganlah kita fikir lepas subuh ni aku nak buat apa tak. Kita faham yang bila kita jaga subuh dulu, kita jaga je subuh dulu. Kita tahu lah kita nak buat apa lepas ni kan. Tapi insya-Allah seharian kita tu insya-Allah berkat.
Dan kemudian bila masuknya waktu sembahyang yang lain, contohnya Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, isi lagi. Maknanya selepas Maghrib, selepas Maghrib, selepas Zuhur, isi dengan satu perkara. Supaya kita dapat balance. Contohnya kita nak study, kita perlukan masa juga. Jadi lepas Zuhur boleh study. Jika tak ada kerja berkaitan dengan organisasi, kita study. Kalau ada lepas Zuhur, kita study lepas Maghrib. Jadi saya punya cara adalah dengan menggunakan 5 waktu solat yang Allah bagi tu sebagai jadual utama. Faham? Maknanya lepas subuh ada aktiviti kita. Lepas Zuhur ada aktiviti kita. Lepas Maghrib sampai Isyak ada aktiviti kita. Sebelum dan selepas. Jangan biarkan masa antara solat sebelum solat dan selepas solat tu terbiar begitu saja. Maksudnya boleh kata kat sini, saya dapat dekat sini kan, nak kata 5 waktu solat ni kira macam jadual kita lah. Maksudnya macam kalau kita tak perlu pun nak letak, kita boleh je nak buat jadual kan. Betul, tapi sebenarnya asasnya 5 solat waktu ni dah jadi jadual kita dah. Ya, sebenarnya itulah. Semua kadang-kadang orang tak perasan. Tapi sebenarnya gitulah. Kalau malas buat jadual, ikut je 5 solat waktu yang Allah dah tetapkan dalam jadual kita. Cumanya supaya kita tidak leka dan alpa dengan kita punya kehidupan ni. Jadi maksudnya selepas solat tu kita dah tahulah apa kita nak buat. Ya, kita kena plan juga kadang-kadang nak buat apa. Balance lah, pandai-pandai lah balance tu. Okey. Jadi jelaslah untuk yang tu sebab apa tu macam Umi cakap tadi, apa-apa pun kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Muslim, kita ada panduan solat kita tu sebagai garis panduannya untuk kita menjaga kita punya, kalau kita seorang pemimpin, benda tu kita penjaga dulu. Sebab kalau kita tak buat benda tu, orang macam mana pula kita punya kita nak mimpi orang lain tu. Okey. Bagus. Okey, bila kita sebut pasal ada tadi sebut waktu apa semua kan. Jadi ada orang dia bila menggalas sesuatu tanggungjawab tu, kan, bila menggalas sesuatu tanggungjawab tu, dia dah macam slow down dekat bahagian lain. Maksudnya macam kalau dia dulu belajar okey je, tapi bila dibagi satu task ataupun satu tanggungjawab, contoh dapat nak memimpin orang. Jadi macam terlalu fokus kat memimpin orang sampaikan dia abaikan dia punya tanggungjawab utama. Jadi macam mana permasalahan ni? Kalau Mubi sendirilah, macam mana Mubi settlekan? Jadi berkaitan dengan orang yang kadang-kadang sebelum dia dapat jawatan, dia okey tak? Dia dekat-dekat. Tapi bila dapat jawatan, dia drop. Jadi pada pendapat saya berkaitan dengan permasalahan ni, saya ada satu pandangan. Dia seorang pelajar yang begitu tidak boleh kaitkan dia punya kejatuhan akademik itu disebabkan jawatan. Kerana bagi saya, bila kita pegang satu amanah, dia adalah satu cara Allah nak hebatkan lagi kita punya pemikiran. Faham? Maknanya bila kita dah dapat mampu manage organisasi, tapi tak mustahil lah kita dapat mampu manage masa kita untuk belajar dan sebagainya. Jadi dengan cara kita masuk organisasi, sebenarnya otak kita ni dah melampaui pelajar yang tak join organisasi. Sebab tu kadang-kadang kita nampak orang ni dalam masa yang sama dia memimpin, dalam masa yang sama dia belajar. Tapi macam mana boleh skor? Walaupun tak nampak dia lebih sangat belajar, tapi lebih kepada memimpin. Tapi sebenarnya dalam dia pegang amanah tu, Allah dah bagikan satu kekuatan. Sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi itulah salah satu bukti yang Allah dah bagi kemampuan kepada kita, amanah tu. Jadi kita mampu berfikir lebih daripada orang biasa. Jadi bagi saya, untuk permasalahan ni, jangan jadikan ia sebagai satu masalah lah. Jadikan amanah yang diberi itu bukan sebagai satu bebanan, tapi satu kelebihan yang Allah bagi untuk kuatkan lagi kita. Jadi insya-Allah kalau semua pelajar dapat berfikiran seperti itu, dapat berfikir bahawa yang semua jawatan Allah bagi ni untuk menguatkan kita, insya-Allah tidak akan lagi ada lompong dari segi belajar dan memimpin. Jadi tadi saya tertariklah dengan satu poin Mubin kan. Mubin cakap yang kalau sebenarnya tanggungjawab yang diberikan kepada kita ni selain belajar ni bukanlah satu bebanan. Tapi sebenarnya lagi nak menambah kita punya kematangan ataupun kita punya kebolehan lah dalam membuat satu perkara. Betul. Jadi bila cakap pasal bebanan kan. Kita yang memimpin orang ni kan. Orang tahu kita ni macam mana kita belajar, okey dah selama ni kan. Tapi kita memperlihatkan, menggambarkan bila kita dapat satu jawatan, itu melambangkan bebanan. Macam orang nampak macam, dia ni sebelum ni belajar okey je, tiba bila dia dapat jawatan ni,
nampak macam susah pula. Jadi macam mana kita nak bagi orang tak nampak, orang tak pandang kita yang di jawatan ni, kita seolah memikul satu bebanan. Faham? Okey. Jadi ni ibarat pro tips lah dalam memimpin, tapi kita tak nampak sangat yang kawan-kawan kita nampak, uish, sibuk dia ni, busy dia ni. Yang pertama bagi saya, kalau kita duduk dalam jawatan, kita ni ibarat bekerja lah. Bekerja tanpa gaji, bekerja tanpa pujian. Jadi bagi saya, untuk kita tidak nampak, janganlah kita ni bila pegang jawatan, kita buat kita lah yang terpaling busy. Tak ada orang call kita lah dengan ni sebagainya. Tak perlu. Sebenarnya bagi saya, kalau bekerja, kalau kita tengah tolong orang macam ni buat program apa kan, sentiasalah bekerja dengan senyuman. Kerana bila kita ni bekerja dengan satu vibe yang positif, orang nampak kita sibuk, tapi orang tak rasa yang sibuk tu adalah satu bebanan. Dia akan nampak kesibukan tu adalah satu kelebihan pula. Dia pula sedap jadi JPP, nampak dia ni boleh bekerja dengan senyuman sebagainya. Tapi kan, tadi tu dah cukup, dah sampai dah. Maksudnya nak kata macam, bila kita macam ni cakap, kita nak memperlihatkan dekat orang ramai yang kita ni seolah-olah memikul satu bebanan, kita buat satu kerja tu dengan senyuman. Senyuman tu lambang kita menunjukkan kita ni okey je kita ada jawatan. Tak ada orang je nampak kita sibuk sebenarnya. Betul. Padahal kita enjoy je. Fun je sebenarnya. Tapi ada pula pemikiran orang ni kan. Sebab kita ada kawan-kawan kita, betul. Jadi ada kawan-kawan kita ni jenis macam sebelum kita ada jawatan ni, kita pandang kita hidup dengan diorang ni macam selalu ada. Selalu ada dengan diorang. Apa tu, kadang main, kadang apa tu buat, kalau kita buat assignment sama-sama kan. Tapi bila ada jawatan ni, sebabkan kita ada tugasan kita. Jadi kadang-kadang tu kita terpaksa kita mengasingkan diri sebab kita nak selesaikan kerja-kerja kita. Jadi macam mana kita nak macam supaya kawan-kawan kita ni tak pandang kita macam kau ni macam sibuk sangat, macam tak apa lah, kau buat kerja kau sendiri macam tu. Tapi kalau berkaitan dengan pandangan kawan-kawan ni, biasalah kita tak lari daripada pandangan manusia, sama ada manusia tu pandang kita negatif atau positif. Tapi kita sebagai orang yang memegang yang dipandang tu, kita perlu ada satu sikap yang mana kita jangan bersangka buruk dengan kawan-kawan kita. Walaupun dia orang pandang kita sibuk dan kita pun faham lah, kadang-kadang kita mengasihkan diri kepada mereka untuk kita lakukan tugas kita. Tapi kita husnuzon dengan kawan-kawan kita yang mereka faham perjuangan kita di sebalik kita punya pengasingan diri daripada dia. Jadi kepada kawan-kawan JPP di mana-manalah, kawan-kawan JPP yang kawan dia ada dalam JPP atau organisasi lain, bila rasa kawan awak tu mengasingkan diri, sebenarnya dia bukan tak mengasingkan diri, tapi awak perlulah faham bahawa dia sedang berjuang untuk sesuatu perkara yang lebih besar. Dia tidak mengabaikan kawan-kawan dia, tapi faham, saya berpegang dengan konsep utamakan yang aulakan yang utama. Bermakna kita tidak meletakkan kawan di bawah utama, kita meletakkan JPP di atas, tapi kita utamakan dia. Cuma ada yang lebih perlu diutamakan. Jadi kita perlu settle kat organisasi, dan bila ada free kita join dengan kawan-kawan punya program. Dan kadang-kadang terlepas punya kawan-kawan punya program tu, biasalah nak buat macam mana. Itulah pengorbanan dalam kepimpinan, dan di situlah terletaknya kemanisan dalam memimpin. Betul. Setujulah, sebab bila kita cakap pasal kita punya topik hari ni pun memimpin tanpa henti. Jadi bila kaitkan dengan apa yang Mubin cakap tadi, nak katanya halangan-halangan macam kawan ataupun assignment ataupun belajar semua ni tidaklah menghalang kita untuk memimpin dengan cara yang bagus, dengan cara yang matang. Tapi sebaliknya segala benda tu yang mencorakkan kita supaya menjadi pemimpin yang berwibawa, berkarisma macam tu kan. Jadi untuk akhir sekali ni kan, kira macam hujung-hujung lah akhir ni kan. Apa kan kita nak bagi tahu dekat kita punya apa tu, katakanlah kita nak meninggalkan, kita tampuk kepimpinan kita pada tahun ni kan. Kita nak ada orang yang menggalas tanggungjawab kita tahun depan ni kan. Macam mana kita nak bagi diorang tu ada tarikan, macam mana nak bagi diorang tertarik untuk menjadi, nak membawa kepimpinan yang seterusnya, legasi seterusnya. Sebab ada orang dia pandang macam
Oh, tak boleh ni, tak boleh. Macam tengok legasinya sekarang ni, Allah, susah sangat pegang jawatan ni. Oh, faham. Jadi macam mana kita nak bagi diorang tu rasa macam kepimpinan ni siapa-siapa boleh bawa. Macam mana tu Mubin? Faham? Jadi betul lah Faiz cakap tadi berkaitan dengan kepimpinan ni kita nak serahkan kepada tampuk yang akan memimpin masa hadapan tak? Betul apa yang Faiz cakap tadi, siapa-siapa boleh memimpin semua, tapi tak semua orang yang mampu memimpin di depan mampu memimpin diri dia sendiri. Okay, jadi bagi saya yang pertama kali nak memimpin, dia kena faham tujuan dia memimpin tu sebab apa. Sebagai contoh, bila kita pegang JPP, maknanya kat mana kata bila kita pegang perwakilan pelajar, maka kita menjadi wakil kepada pelajar. Dan jika pelajar tu sendiri ada semangat untuk membawa suara pelajar, maka dia okey, dia boleh pergi. Maknanya dia akan rasa yakin. Tapi untuk pelajar yang dia rasa macam dia tak mampu bawa suara pelajar dan dia memilih untuk menjadi pasif dalam IPG, kita tak boleh paksa. Dan bila kita paksa seseorang pelajar yang tidak mahu dan tiada niat, maka benda tu boleh jadi bahaya. Dan kita tidak boleh suka-suka memilih pemimpin yang memang tak nak. Dia kadang-kadang dia ada beberapa jenis pemimpin yang dia tak nak pegang jawatan, tetapi jika lecturer suruh, diberi pilihan, dia akan okey, aku ada sebab ada orang suruh bukan daripada aku nak. Dia bukan aku nak pergi tak. Bukan daripada hati nurani dia. Dia ada sifat yang dia kata dia boleh memimpin, cuma dia tak nak, dia takut jawatan tu merosakkan diri dia. Faham. Tapi dah bila lecturer bagi tanggungjawab, dia cakap awak kena pegang IPG ni, jadi awak pergilah. Jadi kita dah fikir okey, sekarang ni niat tu datang daripada lecturer dan aku akan sahutlah dia punya hajat tu. Dan bila sahut tu, kita kena ada niat satu. Berkaitan dengan jawatan ni, niat saya biasanya niat yang pertama begini. Jika mahu tu nak ada dalam diri saya tak akan ada mahu tu. Mahu untuk memimpin sebagai seorang YDP ni tak ada. Tapi sejujurnya, jika diberikan peluang, diberikan orang rasa kita boleh memimpin dan orang rasa kita mampu bertanggungjawab dengan amanah ni, maka ambillah amanah tersebut. Kerana boleh jadi bila orang yang suggestkan kita, maka itu adalah pilihan daripada Allah SWT. Jadi bila kita berfikiran seperti itu, insya-Allah kita tidak akan rasa satu bebanan lah dalam memimpin ni. Sebab bila kita pegang, contohlah kita dalam JPP, kita niat nak bertanding dalam JPP. Okey dah, ni bertanding. Ni mindset sebelum saya, dua pilihan raya saya bertanding, ni adalah satu niat dan mindset saya. Saya bertanding, memanglah kita bertanding ni ada kita punya rasa, kadang-kadang kita faham yang kita ni tak suka bertanding, kadang-kadang kita tak suka fight dengan orang untuk jawatan ni dan sebagainya. Betul. Tapi bila dah sampai tahap tu, kita rasa macam tu, tak sedap ni. Jadi kita kena ada satu, saya punya apa ni, dalaman bercakap. Dia berkata bahawa menang kalah nombor 2. Menang kalah nombor 2. Bukan. Tak kira lah macam mana. Tapi akhir ayat dia macam ni. Cuba kita pandang situ. Okey. Kita cakap akhir ayat dia macam ni. Kita cakap kat situ. Maaf, saya memang tak nampak. Kita memang lupa dia nak depan. Okey. Ni, dia macam ni. Bila kita dah dapat amanah tu, maka kita peganglah sungguh-sungguh. Dia ada ayat sebelum tu, tapi saya lupa. Gini, kita bertanding bukan untuk menang. Bukan untuk kita kita nak menang, kita tak target memenang. Tapi jika ditakdirkan kita menang, maka peganglah sungguh-sungguh. Tapi ayat ni bukan yang saya mahu. Ada lagi ayat yang lain, tapi tak apa. Saya rasa untuk kali ini saya rasa dah sangat-sangat memadai lah. Sebab apa, bila cakap pasal memimpin tanpa henti ni, orang kata apa, kita memimpin biarlah ada dasar, ada kita punya apa orang kata, kita punya matlamat. Yang mana kalau kita berhenti sekarang, siapa yang akan nak sambung? Jadi kita kalau dapat satu-satu tugas, kita tanggungjawab tu, kita habiskan. Macam mana Allah mentaklifkan kepada kita semasa kita hidup ni, kita teruskan sampai Allah takdirkan kita sampai kita meninggal. Betul. Sebab selagi kita tak meninggal tu, jangan berhenti. Dah sah.
daripada saya. Boleh juga? Boleh, last. Boleh. Bila kita sebagai pemimpin, suatu hari jangan nafikan yang akan sampai satu masa yang kita letih. Kita akan rasa burn out gila-gila, dan kita akan rasa kita tak mampu dah pegang jawatan ni. Tapi percayalah, jika kita letih, jangan berhenti, tapi berehatlah sebentar. Dan lepas berehat tu boleh kembali, tapi jangan berhenti. Sebab masih ramai orang yang memerlukan kita. Kita kena tahu orang memerlukan kita sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita berfikiran yang orang tak nak pun kita punya peranan dan sebagainya. Sangat padat, sangat mampat. Kata-kata akhir ni yang macam kita patut pegang. Okay, jadi untuk akhirnya saya rasa untuk sini Son. Sini. Saya tengok sedara ni ada nur. Mungkin sebab cahaya ni memang tu kan. Ya ke? Bersinar. Okey, tak apa. Kita tengok kamera tu. Okey, jadi edisi pertama ni saya menganggap sampai sini saja. Jadi kita akan teruskan lagi. Ada lagi lepas ini edisi-edisi lain mungkin. Bukan edisi ni je. Kita ada edisi 2 3 sampai banyak beratus-ratus lah mungkin. Wih, serius lah. Sebab kita nak bawa inspirasi kepada mahasiswa dekat satu Malaysia ni. Sebab saya rasa satu Malaysia akan tengok kita ni. Nanti sampai 100 edisi saya rasa bukan inspirasi. Bukan inspirasi. Jadi apa? History. Sejarah dah tu. Susah nak cari satu orang tu. Tapi tak apa. Jadi itu saja pada kami. Salam IPGM Penyerahan Jurusan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.